Lebih 7,000 penduduk di Subang menggesa Kerajaan Negeri Selangor membeli semula tanah seluas 68.4 hektar berhampiran Reserve Hutan Air Hitam. Ahli Parlimen Subang, Wong Cheng berkata keutamaan ketika ini adalah keselamatan penduduk yang mendepa risiko seperti tanah runtuh sekiranya pembangunan diteruskan. Beliau mendakwa 7,541 penduduk sudah menandatangani bantahan dan tegasnya penduduk berhak mendapat penjelasan dan jaminan bahawa keselamatan mereka tidak terancam. Menurut beliau, berdasarkan semakan melalui Pusat Maklumat Harta Tanah Negara NAPIC, tanah berkenaan dipercayai dijual pada harga RM13.80 sekaki persegi dalam dua fasa pada 2012 dan 2019. Beliau mencadangkan pembelian semula pada harga RM13.80 sekaki persegi iaitu harga yang didakwa dijual kepada pihak berkenaan dengan tambahan kadar faedah sekitar 6 hingga 8% sebagai pampasan. Jelasnya lagi, anggaran kos pembelian sekitar RM193 juta dan jika kerajaan negeri tidak mampu, sekurang-kurangnya kawasan cerun yang berisiko tinggi perlu dimiliki semula. Wong Cheng mendakwa tanah berkenaan ketika ini dimiliki kumpulan Jekyll melalui anak syarikatnya iaitu Prano Properties Developments yang berhad. Beliau turut mendakwa sudah menghantar 3 surat rasmi kepada Kerajaan Selangor sejak Disember tahun lalu. Mengenai isu itu, namun masih belum menerima sebarang maklum balas.